Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hari ini kita akan review satu buah phone keluaran Vivo baru, iaitu Vivo Y31s 5G. Phone ni memang sesuai sangat untuk orang-orang yang suka kegiatan lasak kerana ianya mempunyai ketahanan yang tinggi dari segi terjatuh dari tempat tinggi, daripada kena debu, daripada air, dan ia juga mempunyai kapasiti bateri yang besar, iaitu baterinya mempunyai kapasiti sebanyak 6500 mAh. Dalam kotak ni didatangkan dengan satu buah phone Vivo Y31s 5G dan juga casing yang fleksibel dan yang tahan lasak, manual book, power adapter, dan juga charger dan juga SIM tool. Phone yang kita dapat pada kali ini ialah phone yang berwarna purple. Ini ialah rupa Vivo Y31s setelah di unboxing. Kita akan set up dulu phone ni. Dengan skrin 6.74 inci Full HD dan sunlight display yang mencapai 1050 unit peak brightness dia. Phone ni mempunyai dua kamera utama, iaitu 50MP dan 32MP. Sementara kita set up dulu phone ni, kita akan lihat dia punya features pada kamera, iaitu mempunyai banyak features, iaitu video, foto, portrait, night, dan ada lagi di bahagian more yang mana mempunyai 50MP panorama, document slow-mo, time-lapse pro, dual view, live photo, underwater fotografi. Sekarang kita akan tengok kepada video di mana kita dapat menukar resolution sehingga 1080p dan 60fps. Ini adalah antara gambar-gambar yang kita ambil menggunakan Vivo Y31s dan 350 megapixels di kamera belakang. Kita dapat lihat mana ini gambar portrait yang diambil. Memang clear, memang lawa kalau diambil dengan portrait, memang mencapai kriteria portrait yang sepatutnya. Kita akan masuk pula ke bahagian specification, di mana prosesor menggunakan 2.2 GHz Snapdragon 4 Gen 2 mobile platform octa-core dengan RAM 8+8, ada storage compression 20GB dan bateri yang besar 6500 mAh. Dengan bateri yang besar, kita tak akan risau dengan kegiatan harian. Kita akan masuk pula di bahagian gaming test, di mana kita akan bermain Mobile Legends di sini. Kita akan try setting dulu ke high quality, sama ada dia boleh sama ataupun tidak. Jadi di sini kita dapat lihat memang boleh pergi ke high quality dengan smooth, tanpa frame dan tanpa lagging. Memang sesuai lah untuk korang-korang yang kaki game di luar sana untuk bermain game, kerana phone ni memang support high quality untuk gaming. Phone ni juga didatangkan dengan fast charging 44V. Kita ada juga buat drop test setinggi kurang daripada 1 meter, dan inilah hasil drop test tersebut. Memang tiada cala langsung. Setelah jatuh daripada tempat yang agak tinggi, result dia tiada cala, still boleh on dan boleh lagi berfungsi seperti biasa. Sekarang untuk water test, kita aplikasikan dengan eksperimen di mana dalam situasi hujan kita tak ada tempat berteduh. Kita try dengan game yang menggunakan contact swipe pada skrin yang banyak seperti Subway Surf ni. Kita renjiskan phone dengan banyak air dan kita dapat lihat kita still lagi boleh swipe pada skrin tersebut tanpa ada ghost touch dan sebagainya, still lagi boleh detect. Jadi guys, apa pendapat korang tentang Vivo Y31s ni? Sila komen, share dan like.